Kalau korang beli rumah under construction, tapi rumah tu tak siap, dia berhenti halfway, apa yang patut you buat? You see, selalunya I akan suggest untuk you suarakan hak you as a buyer. Tapi you tak boleh buat sorang-sorang. You guys kena ajak the rest of the buyers. Jadi ramai-ramai lah buat report dekat KPKT. Biarlah ada rekod rasmi, official record dia, yang projek ni terbengkalai. Tapi macam mana nak tahu yang satu-satu projek ni terbengkalai? Cara paling mudah adalah you pergilah ke projek site tu, you buat site visit dan you tengoklah progress rumah you tu. Kalau lah based on the schedule dekat dalam SPA ataupun SMP tu, dia tunjuk at this point kena pacak tiang. Tapi kenapa? Sekarang ni dah bulan Jun, tiang tak pacak-pacak lagi. Maksudnya terbengkalai lah tu. Sebab waktu you sign the SPA, you memang boleh tengok the schedule progress rumah tu. Tapi kalau you tak start lagi, you pergi report, you submit report dekat KPKT dan lepas tu orang KPKT akan datang untuk check dan verify. And kalau rumah yang you beli ni adalah di bawah Housing Development Act, HDA, you boleh cuba untuk buat tuntutan dekat Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Dan yang paling penting ya, sebab kita nak cakap pasal duit ya, you kena call bank. You update yang you nak buat penangguhan bayaran loan sebab tak naklah bayar untuk rumah yang belum wujud satu hal ataupun tidak akan wujud lagi. Tapi again ya, I nak tekankan dia, you tak boleh buat benda ni sorang-sorang. You kena ada community, buatlah group WhatsApp, bukalah group Telegram ataupun buka Facebook group. Biarlah ramai yang buat bising, make noise. Jangan segan-segan untuk namakan developer tu apa development tu. Biar orang tahu this project bermasalah supaya orang aware. Kadang-kadang diorang ni malu-malu sendiri. Tapi yalah, bila you buat semua benda ni, I tak jamin ya 100% yang case you akan settle. Tapi sekurang-kurangnya pihak berkuasa tahu apa yang tak kena, plus you akan dapat support daripada pihak luar including media. So bila semua pihak-pihak ni, developer lah, kerajaan lah, kena some pressure, nak tak nak pihak kerajaan akan campur tangan melalui KPKT untuk settlekan kes ini. Tapi inilah salah satu risiko besar ya yang you kena tanggung bila you beli rumah under construction. So nak tanya lah, korang ni nak ke I share macam mana kita nak tahu yang developer tu bagus tak bagus? Cuba komen sikit, I nak dengar.